Hai, murid-murid sekalian, tahu tak, kita boleh hitung lilitan bulatan dengan formula ini? Pi d, di mana d ialah diameter. Mari kita cuba contoh soalan ini. Cari lilitan bulatan bagi bulatan dengan diameter 35 cm dan diberi pi ialah 22/7. Formula untuk lilitan bulatan yang kita biasa mengguna ialah 2 pi j. Gantikan nilai ke dalam formula. Jejari ialah setengah diameter. Permudahkan perhitungan dalam bahagian ni dengan memotong 2 dan 2. Dan juga 7 dengan 35. Jadi, 22 darab 5, kita dapat 110 cm. Mari kita tengok bagaimana pula dengan formula yang diperkenalkan tu. Sama juga, gantikan nilai ke dalam formula. Permudahkan 35 dengan 7. 22 darab 5, kita dapat 110 cm juga. Kesimpulannya, kedua-dua formula memberikan jawapan yang sama. Tetapi macam mana ini terjadi? Rasanya, murid yang pandai dah perasan jalan kerjanya. Cuba tengok lukisan ni. Sebuah bulatan yang berpusat O. OP dan OQ merupakan jejari bulatan. Garis lurus PQ yang melalui pusat bulatan O ialah diameter. Jadi, panjang PQ ialah hasil tambah OP dan OQ, iaitu panjang dua jejari. Diameter, D ialah 2 kali jejari, iaitu 2J. Kita tengok balik formula lilitan bulatan, 2 pi J, susun semula kepada pi darab 2J. Kemudian, gantikan 2J dengan D, kita dapat pi D, iaitu formula yang diperkenalkan pada awal video ni.